Tahukah anda, menurut laporan terkini dari Kementerian Pengangkutan Malaysia, sebanyak 38 juta kenderaan berdaftar di Malaysia dan 16.8 juta daripadanya adalah motosikal. Tambahan pula, kenaikan harga minyak disebabkan apungan subsidi telah menyebabkan pengguna terkesan. Di Malaysia, penggunaan motosikal bukan sahaja untuk ke tempat kerja, tetapi juga menjadi alat untuk menjana pendapatan. Di Malaysia, penggunaan motosikal bukan sahaja untuk ke tempat kerja, tetapi juga menjadi alat untuk menjana pendapatan tambahan melalui e-hailing seperti Foodpanda, Grab, Lalamove dan sebagainya. Namun, dengan jumlah kenderaan yang tinggi, ia turut menjumbang kepada pencemaran alam sekitar. Tambahan pula, kenaikan harga minyak yang berterusan akibat apungan subsidi telah memberikan impak besar kepada kos sara hidup. Bismillah, Xpazo Motor Booster memainkan peranan penting. Sebagai inovasi teknologi terkini, Xpazo Motor Booster direka untuk membantu meringankan beban sara hidup rakyat Malaysia dengan menjimatkan kos bahan api sehingga 21%. Dengan Xpazo Motor Booster, anda bukan sahaja dapat menjimatkan minyak, tetapi juga dapat membantu mengurangkan jejak karbon anda, menjadikan perjalanan harian lebih bersalam dan berbaloi. Inilah masanya untuk membuat pilihan yang bijak dan melabur dalam teknologi yang bukan sahaja menjaga poket kita, tetapi juga masa depan bumi kita yang dicintai. Xpazo Motor Booster, teknologi pintar untuk masa depan yang lebih hijau dan ekonomi.